Dia tanya boleh ke pihak suami atau isteri adakan prenuptial agreement ataupun perjanjian sebelum berkahwin. Okay? Yang mana dia nak jadikan sebagai satu dokumen yang binding pihak-pihak dan untuk mengatasi undang-undang atas pencarian kita di Malaysia. Baik, jawapan dia begini. Secara hukumnya, kita tidak ada sebarang perjanjian yang boleh mengikat pihak-pihak sebelum pihak-pihak berkahwin. Maksudnya, untuk menjadikan kita terikat dengan sesuatu perjanjian antara suami dan isteri, ikatan perkahwinan perlu terlebih dahulu termeterai dulu. Maksudnya, kena kahwin dulu. Bila dah kahwin, barulah apa benda segala perjanjian yang kita buat di antara suami dan isteri boleh mengikat di antara satu sama lain. Contohnya macam soalan ni. Dia tanya dia nak buat dokumen yang boleh mengikat atau binding pihak-pihak sebelum kahwin dah ada satu agreement. Baik, secara hukumnya boleh kalau kedua-dua pihak bersetuju. Tapi dari sudut undang-undangnya, kita tidak ada satu undang-undang. Kalaupun perjanjian yang dibuat sebelum perkahwinan itu dilanggar ataupun dilanggar lah, tidak diikuti pihak-pihak selepas berkahwin, ianya tidak memberi apa-apa kesan di mahkamah. Yang memberi kesannya apabila pihak-pihak dah sah berkahwin, ada buat satu perjanjian dan sebagainya, kemudian pihak-pihak bercerai. Bila berlaku perceraian, pihak-pihak mulakan tuntutan di mahkamah, barulah benda tu valid. Sebab apa? Sebab asasnya ialah perkahwinan itu sudah pun berlaku. Selagi perkahwinan itu tidak berlaku, tidak ada apa benda yang boleh mengikat kita. Jadinya kena pastikan perkahwinan itu berlaku terlebih dahulu. Atas perceraian ini adalah hak suami dan isteri. Kalau belum kahwin, macam mana kita nak pastikan dia menjadi suami dan isteri? Kita pun tak tahu sama ada dia akan kahwin ataupun tidak. Sebab itu pentingnya perlu berlaku akad nikah dulu. Tonton, biar tahu jangan keliru.